Hari ni kita ada satu game mesin. Game mesin, anggaplah game mesin bernama Clover Pig. Clover Pig, okay? Dia macam, okay, dia macam gambling tapi jangan gambling, okay? Tak, gambling not good for you, okay? Tu disclaimer. Okay, jom kita tengok ni apa cakap. Welcome, I hear you like to gamble. Okay, tengok bunyi. Okay, dia semua. Welcome, I hear you like to gamble. No need to panic. Here, you can play and forget about the world outside. Now, do you need me to explain how things work around here? Yeah. Alright, listen carefully. I won't repeat myself. This is where you must deposit the coin you earn. If you can't deposit enough coin within the given number of rounds, well, you'll find out. At the end of every round, you'll earn interest based on your current deposit coins. Keep depositing to earn more. And if you deposit all the debt year early, I reward you 4 Clover tickets for every round left. Now, the slot machine. You'll decide how many spins to do for each round. At the end of each round, you will also receive 1 Clover ticket, even more, in certain conditions. Remember to spend your Clover ticket to buy Lucky Charms. They improve your odds of surviving. The store is stocked for free whenever you manage to deposit the required coin at the ATM. Well, I'm done talking. You won't remember all of it anyway. Yep, betul lah tu. Okay. So siapa yang cakap tadi? Bala. Kecil Jom kita tengok, kita discover dulu. Creepy. Kita dalam bicara ke? Boleh baca. Oh, ada mobile. Okay, ni kunci. Final reward. Okay. Ni mesej yang dikata kena deposit. Recoin. Siapa ingat? Okay, so basically kita kena mainlah mesej ke kita boleh beli tu. Kita tengok apa. By the way, saya nak cakap ni, game ni macam agak roguelike lah, sebab game indie dia lebih roguelike kan, macam tak ada sangat. Dapat 4, beli 2 dapat 4. Okay, kita main. So kita tengok dapat berapa spin. So kalau basically game ni main luck lah. You guys macam tak tahu pula main tu. Okay, so kita try 3 spin dulu. Pusing. Kira. Dapat 4. Pusing lagi. Ni. 3. So by the way, benda ni diikut pada ni. Nampak? Dia percentage dia, ada berapa multiplier dia. Monyet sikit lagi. No spin. 2 round. Okay, dapat free ticket. So sekarang kita dah dapat 2.32. Kita boleh deposit. Kita punya hutang 35, 30. Okay, so 10. So kita buat 1-7 spin sebab kita ni bukan miskin. Alamak, patut beli item tu tadi. Boleh keluar tak? Tak boleh. Okay. So, big money. Alah. Tolonglah. Sikit lagi. Yeay, 30. Okay, 1 round left. Okay. Maknanya kita buat 1 lagi round, lepas tu dah dapat images. So, boleh beli item apa ni? Plus 2 spin per round. Macam ni kot. Bell untuk F Golden modifier bell lah, macam ni. Untuk game ni saya rasa better saya nak target ni lah. Simbol ni macam ni. Ni untuk pattern dia. So kalau kita upgrade pattern dapat multiplier dia. Ni kita target multiplier. Dia semua grow by 1. So for by other word 5 pattern, 5 plus pattern dia akan grow. Tapi masalah nak dapat 5 tu susah. Kita ambil ni. Kucing. Sudah ni. Kucing. Okay, sekarang makin naik. Okay, 200. Cost dia makin naik. Okay, every time so kita dapat interest. Hello, mosh. Any news? Kenapa ni? Dia bagi free double jackpot value daripada lemon in case develop better within 3 orders. Ambil ni 3 sebab selalu ni jadi kita akan dapat 3. Luck saya tak okey sangat. Okay. By the way, saya main ni tak strategi pun, main bedal lah. Tak kerti pun. Go! Sekarang kita ada dapat plus 2 sebab kucing tadi. Apa ni? First mate.
Oh, sebab kita buat 3 life value. Go. Tengok, sekarang kita jadi 4 sebab kita tambah dia tadi. Tak ada 3 je. Ni kita tak ada upgrade lagi. Tengok, dah kata dah. Memang luck tu kot. Kalau paling kuat dapat 3. Interest kita dah bertambah. Isi sikit. Tengok, makin lama kita awal-awal kita isi dia akan makin tunggu. Isi banyak. Deposit 10 buat 30. Dapat deposit banyak sikit. Yay, 24. Oh, so sebabkan kita dapat tu dia upgrade. Sekarang 2 kali ganda. Reset. Oh, every round reset. Okay, deadline maksudnya kita kena, sekarang kita kena letak ni, kalau tak meninggal kita. Okay, thank you. Ambil nyam. Pattern 666. Oh, kalau kena 666 nombor setan lah kita panggil. Okay, kita boleh bantu. Okay, sekarang kita student check the store, please set your ticket to 0 half the base of oh, maksudnya kalau kita half the base macam tu, maksudnya kalau kita yang kurang jumpa dua ni, kita tu ada check this base straight. Sekarang ni apa strategi kita? Sekejap maksudnya kita kalau kita dapat kurangkan ni, kemungkinan kita akan jumpa yang lebih lain. Oh, okey, ni untuk keselamatan. Dah ada base ni. So kita akan dapat benda lain pula. Okey. Motivation. Jom. Masuk untuk mesin. Tak ada lebih sangat. Boleh lebih sikit. Tengok. Tak macam ni. Banyak pula keluar kau. Ni macam meninggal ni. Okey, dah kena. Nasib baik kita ada encik buku. Ni. Kencing. Kencing pun dapat item. Perak. Ni pasal buah tu apa? Oh, cerita cara kita nak buka upgrade item Macam kamera. Hello. Ya, boleh crouch tak boleh. Buka. Oh. Interesting. Tak ada apa. Ni terminal. Ingat benda apa terminal? Book of Shadow. Number 1, number 2. Ni adalah semua jenis cam kita yang ada. Banyaknya. Okay. Saya kata game ni agak roguelike, jadi kalau korang macam lagi banyak korang main, lagi dia macam lagi dia reward lah, lagi rewarding macam itu lah. By the way, tadi yang baru nak cakap, saya tak kerti main ni. Saya minta strategi apa, saya tak faham apa. Dah 40. Tolonglah, takkan cepat sangat je first round ni. Cukup tak? Okey. Awalnya. Tolong, apa boleh buat? Tak cukup. Alah. Tak cukup buat. Jadi apa boleh buat? Dan cepatnya kita meninggal. Tengok, macam saya kata, game ni lebih kepada roguelike. Jadi kita boleh try again, tapi kita akan jumpa cam yang lain. Okay, harapnya second round ni okey lah sikit sebab kita dah ada pengalaman. Kata kali ni kita target benda yang senang jumpa. Atas ni kita ambil lemon cherry nak. Okay, try lemon cherry. Lemon cherry punya apa? Ni strategi. Lemon cherry. Benda ni kena main luck. Itu sebabnya macam tadi kita tak berjaya, kita meninggal. Itu sebabnya anak-anak semua janganlah gambling, tak baik. Tidak memberi manfaat kepada anak-anak semua. Jadi kalau kita tekan ni apa? Oh, kita pakai dia. Alah sikit. Tak kena.
Yes. Ya, function. Oh, sebab kita kan dah upgrade. Kita akan lebih, kita akan jumpa lebih sikit. Kan banyak. Oh, sekarang dah habis bateri dah. Kena tunggu. Uyuh, jackpot. Yo, aku function dulu. Thank you. Kan jackpot, bos. Dan ni kita nak target tiket pula lah. Sebab kalau kita buat 3 spin dapat tiket lebih sikit. Berjaya. Oh, boleh. Okay, lepas ni kita guna cherry punya method lah. Yang belum murah, cherry lemon. Okay, cherry lemon punya strategi. Boleh. Sebab kita kebanyakan kita jumpa lemon dan tiga pattern. So better lah kita fokus kat situ dulu. Dan kita cari benda untuk upgrade pattern ni. Dah rugi. 2. Alamak, banyaknya. Malam rasa tak ada harapan tapi kena ni kena tukar strategi tekan dia kena recharge. So sebab game ni awal-awal kita item charm tu tak banyak unlock lagi, so tak banyak yang boleh tolong kita. So lagi banyak kita main lagi senanglah kita jumpa charm yang boleh bantu kita di awal game macam itu. Logik lah benda tu, logik lah. Sebab ni game roguelike punya konsep. Lagi banyak main, lagi senang kita punya next run gitu. Okay. Hai semua, saja nak cakap rasanya kali ni macam okey sikit. Kita ada banyak duit dan kali ni item-item kita pun macam interesting function. Tengoklah macam mana. Jadi kita saya cakap berbunyi dan itulah semua bad luck akan datang usually lah. Tapi kita still tak berjaya lagi tambah kita punya multiplier apa-apa. Agak problem lah tu. Okay. Cepatlah. Tolonglah jackpot. Saya nak keluar daripada sini. Okay, by the way, last item nampak tadi dia tambah luck untuk last spin dia akan bagi luck kau ni. Tengok. Macam pun tau. Dia kata function. Oh, 1000. Panas mesin ni, kau tahu tak? Aduh, kenapa 1000 lah, kau tak faham. Kita main bukan faham. Main. Kedua kita jangan. Kita nak main dulu ni, kita nak kumpul duit. Okay. Kita nak kumpul duit. Bagi banyak dulu. So janganlah merapu. Kita awal sangat. Tengok kita dapat again. Kenapa again? Tak tahu. Kenapa again? Apa item kita? Macam ni kot. Siot! Tunggu. Oh, yang round ni nasib baiklah bukan atas ni. Okay, nasib baik 6 sen. Sorry jerit. Oh. So every time kita trigger 3 ni kemungkinan ada chance untuk dia dapat again. Oh, okay. Item apa lagi? Kita kena check. Puyo. Sekejap. Oh, ni lah function dia. Mana ni kau? Okay. Ni. Maksud sekarang dia tambah semua satu. Okay. Mana lagi baik, lagi okay tu, lagi luck okay. Lagi dia tambah lah. Okay tu lah. Tengok. Function upgrade ni. Go. New 409. Tengok. Kata dah dia tak tahu ni yang beberapa main baru okey. Alah. Lalu ada spoil satu. Satu lemon dapat 16. Sebelum ni kita dapat berapa? Dapat 2 kan? Sebab ada multiplier dia jadi 16. Ini yang saya suka. Dia bila luck
kau dah start menaik dan itu macam senyum main. Kalau tak sebelum muka masa main. Satu golden, rasa okey ke kalau itu buat ni golden. Sebab sekarang kita dah ada, sebab kita dah tinggi dah. Okay, belum. Okay, let's go. Sebelum tu zero. Rasa banyak. Okay, try video sebab strategi yang pakai ni dia lagi banyak spin, lagi function sebab dia akan upgrade pattern. Dia tak sesuai untuk 3 spin ni sebab dia lepas habis kita punya spin dia akan reset balik pattern multiplier. Ok, kita baru borak tentang terus tak ada lah teruk ni lah, anda dah kering dah ni. Dapat dah satu. Ok, dah start upgrade. Oh, 1000. Oi, kucing ganas je kau. Oh, apabila ni ikut pada interest kita sekarang adalah ni 1000. Patutlah walaupun dapat yang critical dapat 1000. Function kucing dapat 1004. Okey tuan-tuan dan puan-puan, nampak satu lagi free. Banyaknya free spin dia. Jackpot. Super jackpot 800. Tambah lagi 5,000. Itu memang super. Ada lagi spin. Tambah lagi. Banyak ni spin. Apalah. Oh, ni banyak. Ni confirm banyak. Kan? Saya kata dia luck dah sampai. Bila luck sampai ada satu lagi spin. Banyak tu luck guys. Alah spoilnya kau lemon. Puyo. Bagi lagi. Berapa dapat? 22,000. Kaya Mat, kaya. Ada satu lagi spin. Okey dah cukup lah. Ni dah terlebih Tengok dia punya multiplier. Nanti tengok multiplier. Ni sudah banyak lah. Tambah satu lagi spin. Gila ni tak main-main. Tengok sikit. Nampak dah tu. Tingginya multiplier. Nampak kita dah jumpa formula kemenangan rakan-rakan. Mesti kena ada item tu. Ada item tu dah confirm menang kau. Okey dah habis. No more free spin, dah 71,000 kita. Okey, sekarang kita dah boleh nampak semua function, semua item-item ni. Ingatkan cendawan tak function. Okey, buat sini duit. Okey, deposit. Tap. Dah. Settle cik. Yeay. Boleh balik. Tadi lagi dah. Ni apa? Tu ni ke? Anak ni. Flying. Do you want to keep playing? Okay. Oh, buka drawer. Ingat untuk buka pintu ni. Alah, tak boleh balik lagi ni. Ajak. 7 lemon dengan ni. Oh, tak nak. Jump space. Diamond. Yes. Dah sama multiplier. Itu multiplier ni. 28. Okey, nampak macam ni semua dah okey. Ni ada formula kemenangan rakan-rakan. Kalau kita dah boleh settle terus tapi kita nak kumpul duit dulu. Cukup. Okey, nampaknya kita tak payah dah tengok item lain. Kita follow je item ni. Kita tengok sampai jauh mana kita boleh pergi. Best. 3,000. Dia sebab kucing tu. Kucing ni je yang MVP dia tolong carry. Dia tolong carry saya. Kucing. Terima kasih kucingku. Oh yo, kau perasan Diamond punya value kau ni. Aduh. Ya. Sekarang tengok duit dapat 3,000 lah, macam wah. Ingat tak masa kita awal main dapat 2 je, 2 sen je. Sekarang kita main ribu-ribu, jangan 6. Sebalik.
At this point rasa dah macam okay, hai cik, tak ada masalah nak bayar. Saya ambil deposit ni. Okay cik, hello. Double ni bell, tak nak, tak sedap. Sekejap, tengok shop tu. Benda best tak? Kalau tak nak. Tak nak. Oh, immediately kena 60% order. Okay. Free money sebenarnya kita. Double the value. Tak ada masalah pun double the value. Lemon cherry kalau kita jumpa. Boleh dah. Oh yo, 200. Ni apa yang menyebabkan tambah ni? Saya pun tak tahu cik. Boleh lah double the value. Okay. Sebelum tu ni tu. Okay dah, cukup. Okay, next spin. Tengok, still banyak lagi duit. Ini betul. Ada luck. Betul lah macam saya cakap. Kita pakai strategi big money punya. Kita target ni. Target diamond ni. Yo, sekarang dah 50,000 lah. By the way, selamat datang. Sekarang kita kena kumpul satu. Selamat datang. Selamat kembali ya. Sekarang kita kena kumpul 1 million. Sekali isi 50,000 kan. Okay, ni duit yang kita kumpul. Interest yang kumpul. Supaya ada. Tak tu. Okay, rasanya kemungkinan besar ni kot kita punya last item. Saya pakai item sama sebab masih berguna. Okay. Tengoklah macam mana, sejauh mana kita boleh pergi. Mengharapnya jauh lah. Kalau tak, Okay. Oh, bukan punya korang. By the way, saya alamak. Sekejap By the way, saya ada upgrade. Nampak? Diamond saja dah tinggi gila lah. Sebab saya memang fokus ke diamond sekarang. And also, ni pun pattern saya ada. Tak ada upgrade sangat pun. Upgrade tu je. Okay, kita tengok. Jom try. Tengok bagaimana. By the way, mesti nak beritahu yang kucing tu cara dia trigger kalau korang dapat 3 kali. Macam ikutlah. Ni satu, kira 3 satu, ni satu. Tadi macam tadi ada game nak satu lagi. Maknanya 3 kali dia trigger, baru kucing tu akan trigger. Dia akan bagi deposit. Macam kan? Okay, macam ni dia jadi 3. Okay, kita tengok ni dia. Saya 1, 2 je. So kucing tak trigger. Dia syarat kena 3 kali trigger. Okay, 1, 2 je. Tak berjaya. Tak berjaya. Baru nak bagi. Oh, no. No, 6. Ni cakap 1 je. Kita ni. Okay, ni ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Mana kucing boleh trigger. Dapat dia punya tu duit banyak. Okay, tak ada apa. Orang hajar 187,000. Ayo. Tak mau. Itulah. Oh, itulah. Harap ni cukup ni. Hanya sini rekam happen. No, 6 lagi. Banyak 6 nak bagi aku. Last chance. Oh, mak dah cukup. Kita berjaya. Baik, ni macam hujung-hujung kentut dia berjaya. Ada yang boleh bantu ni kat mana? Dia 7 plus pattern trigger during expire kat boleh double. 7 plus pattern trigger. Benda tu macam boleh jadi. Dia trigger itu tension. Function tapi tak buat apa. Nak option ni simpan. Simpan tu. Try ambil yang try kucing ni. Tengok. Ni kita punya tadi. Dengan harapan berdraw. Okey. Dengan harapan. Tolong jangan buat. Tolonglah. Ambil ni. Okey, kita ambil 2 ni. Dengan harapan dia akan bantu kita dengan barang diamond. Okey. Wow. Sekali deposit berapa tu? Habis duit ni.
Ni gaya macam ada gaya-gaya kalah dah. Tolonglah. Dia bagi balik duit dia. Okay. Tak ada word. Kita cuba sampai ke hujung. Sampai hujung nyawa kita try. Tak. Okay semua. Tapi cantik lah ni nombor ni. Tinggi. Puas hati. Cuma problem kita adalah kita cuma tak ada ni. Pattern ni multiplier. Tak jumpa sangat. Okay. Setakat ni kucing gemuk tak masih ni. Jom kucing gemuk. Bazai beli kau. Tak guna betul. Tak guna. Again. Semua kucing. Kucing gemuk pun ada. Pala nak kata 49,000. Akhirnya dia bagi. Memang lak tu kucing. Baru tutup tu function kucing. Kita jemput cukup 1 juta dah kumpul. Tapi alangkah sedihnya beli nak 6 juta. Good game. Actually game ni macam try and error lah. You guys try tengok mana yang boleh kena lah. Tak kena macam gini lah. Okay. Rasa sampai itu je lah. We're around there. Yep. Hai cik. Ya cik. Sampai itu je saganya. Tolong kucing. Kucing gemuk tak guna. Kenapa yang nampak apa sekali. Tolong. Semua kita je lah. Kita sampai ke deadline 10. Jauh ke? Okay semua. Sekejap. Dan Nana ada benda unlock benda baru tak? Dah ke? Personal slot cannot discard. If you spin inside drawer at the end of an deadline, discard. Maknanya tambah depth. Equip je lah. Gaya macam kena kumpul dia tulang. Interesting. Okay guys, rasanya setakat itu. Gegar. Okay guys, rasanya setakat ni itu je kot. Rasanya kita punya game kali ni very interesting premise dia, macam main try and error. Tengoklah dan also tengok luck based on machine ni. Ini tangan. Tulang. Okay, abaikan. Okay, rasa sebab ni pun dah lama dah rekod ni. Okay, terima kasih semua sebab sudi datang melepak dengan saya. Okay, kali itu saya akan jumpa awak semua di video akan datang. Okay, terima kasih dan bye-bye.